Hai semua, kali ni saya share resepi tak nenas yang rangup. Biasa kita makan tak nenas jenis yang terlampau rapuh, lepas tu kalau makan kan dia melekat dekat langit. Tapi saya tak berapa sukalah, saya suka yang crunchy macam ni. Dalam video ni saya buat 6 adunan ya. Kalau korang buat satu adunan, korang boleh guna 1 biji kuning telur grade A, 1 sudu teh creamy vanila, sedikit warna kuning lemon. 40 gram gula icing. Saya gaulkan bahan-bahan ni cuma guna spatula saja. Kalau dah sebati macam ni kan, baru masukkan 250 gram salted butter ataupun ikut bajet korang lah. Kalau korang nak guna buttercup ke margarine ke, boleh saja. Kalau dah agak-agak kembang macam ni, baru masukkan bahan-bahan kering. 20 gram tepung kastad, 40 gram tepung jagung, 8 gram tepung beras, 340 gram tepung gandum. Korang gaul lah bagi bahan-bahan ni menjadi dough. Tekstur dough biskut kita tak terlalu lembik dan tak terlalu keras. Saya guna acuan DIY yang macam ni saya beli dekat online. Kalau korang tak ada acuan yang macam ni kan, korang boleh je pakai acuan biasa. Jam nenas ni kan saya suka setengah sudu teh nak bagi dia sama besar. Korang susunlah macam biasa buat tak nenas tu kan. Lepas tu korang bolehlah gulung macam saya buat dalam video ni. Atas biskut tak nenas tu saya sapu guna putih telur tau. Putih telur dengan pewarna kuning telur. Saya tak guna kuning telur untuk sapu atas tak nenas tu sebab saya tak nak tat saya bau hanyir. Saya bakar biskut ni selama 25 minit dengan suhu 180 darjah Celsius. Bakar guna api atas dan bawah. Letak loyang dia paling bawah sekali, kipas on.